Okey, jelas tak? Okey, jom kita share lagi feedback yang ada. Okey, korang boleh tengok feedback yang ni. Nampak tak? Okey, feedback ni yang paling best sekali sebab apa tahu? Sebab dia cakap sebelum ni kalau dia nak bergerak pergi mana-mana dia kena pakai tongkat. Tapi sekarang dia dah tak perlu pakai tongkat lepas amalkan kita punya seketika. Nampak tak? Okey, nampak tak korang? Perbezaan yang sangat-sangat ketara lah. Okey, yang penting korang konsisten. Korang konsisten memang akan nampak result yang sangat ketara. Okey, siapa yang ada soalan korang boleh komen tau. Yang baru masuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, siapa yang ada soalan boleh komen. Yang mana yang selalu rasa kaki tangan kebas-kebas tu pun boleh amalkan juga, tak ada masalah. Okey, yang mana yang ada masalah rasa kaki kebas, tangan kebas, okey sikit-sikit kebas, semua boleh amalkan yang ini, tak ada masalah. Okey, satu lagi untuk ibu-ibu mengandung pun boleh juga amalkan, tak ada masalah. Sebab apa? Sakit sciatica ni boleh terkena dekat ibu mengandung juga. Okey, sebab ibu mengandung ni kadang-kadang saraf dia terhimpit juga. Okey, so boleh amalkan, tak ada masalah. Ibu yang menyusu pun boleh juga. Sebab apa? Ibu yang menyusu ni dia akan mengalami masalah urat belikat dekat belakang ni, betul tak? Okey, urat belikat dekat belakang ni selalu sakit bila kita menyusu kan. Okey, so kalau korang ada rasa urat belikat dekat belakang ni sakit, boleh juga amalkan seketika ni, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, jelas tak?